Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selalunya bila aku buat konten panjang, aku akan straight to the point. Cuma kali ini aku buat perubahan sikit. Aku start dengan introduction tentang diri aku lah. Aku Farhan Nasir, aku dealer public goal. Setiap hari aku post konten dekat TikTok, Instagram, Thread, Facebook dan juga YouTube. Dan setiap hari Isnin dan Jumaat, aku akan buat video panjang. Tak adalah panjang mana, dalam 5 hingga aku rasa paling panjang pun 8 minit aku pernah buat. Aku pernah tengok lah ada konten dia cakap kalau kita post setiap hari dalam masa 1 tahun, dalam selepas 1 tahun tu hidup kita akan berubah dan kita tak perlu risau lagi macam mana kita nak bayar bil ataupun expenses kita. Aku tak tahu, ini dah masuk bulan keempat. So far memang tak ada perubahan yang drastik, cuma aku dah start rasa seronok buat konten sebab dari segi engagement tu dah ada, and contohnya macam TikTok tu view dah banyak, Facebook pun view dah banyak, which is quite interesting. And untuk channel YouTube ni pula, aku secara kumulatif dah 200,000 views untuk semua video yang aku post. Kebanyakan video yang aku post adalah video-video pendek. Untuk video panjang, aku rasa okey, tak sampai 100 pun. Tapi bagi aku, okey lah. Sebab the reason aku buat video panjang ni ialah aku tengok aku dah ada dalam 50 subscriber. Jadi, aku rasa macam sayang pula kalau tak ada video panjang. So, that's what I'm doing lah. Aku share pengalaman dan perjalanan aku nak cari segenggam belian sejongkok emas lah. Kalau sesuap nasi tu, Alhamdulillah, so far aku mampu dan aku masih makan. But I want more than that. Dalam 2 hari ni aku dah start balik live TikTok. Aku rasa 2 bulan lepas lah aku stop live. Semalam aku live waktu siang, it's not siang, pagi. Pagi aku live and then sampai average ke 30-40 viewers, which is aku tak pernah sampai pun level tu. Paling tinggi 100 viewers. Lepas tu dia turun, dia maintain kat 30-40, which is quite interesting. Lepas tu bila aku buat malam dalam 8 viewers, and tadi siang aku buat lagi, dia naik belas-belas, kemudian dia dah average dalam 9-10, which is quite interesting. Sebab masa aku mula-mula live sebelum ni, aku hanya dapat dalam 1, 2, 3 viewers kan. Jadi aku rasa benda tu boleh bagi aku semangat lah untuk aku terus buat konten. Aku pun dah start menulis dekat Facebook. Hari ni hari kedua juga aku menulis kat Facebook. Cuma kalau video-video pendek, aku akan cakap pasal emas, pasal cash flow. Tapi kalau untuk penulisan tu bebas. Maknanya macam hari ni aku tulis tentang makanan. Aku cakap pasal nasi kukus ayam goreng yang lebih murah daripada ayam gepuk. So random lah. And then apa yang aku nak luahkan, aku luahkan. One thing ialah bila menulis, benda ni mengasah fikiran aku. Sebab apa? Penulisan ni adalah fikiran kita dalam bentuk fizikal. Jadi aku dah berapa hari aku nak tulis, tapi aku tak tulis dan benda tu ada dalam fikiran aku. Aku rasa dalam vlog sebelum ni, aku pernah cakap tau. Bila benda tu bermain dalam fikiran aku kena keluarkan. Dan selagi tak buat, benda tu akan bermain dalam fikiran aku. Macam CD rosak. So aku rasa, okay lah, aku buat lah. I spend some time and write. Tomorrow mungkin aku akan cerita plot twist dan macam mana aku boleh jadi, dan apa projek yang aku buat sebelum something bad happen dan aku jadi dealer public goal. Aku dah berada di level yang aku berserahkan semua sekali pada Allah Ta'ala lah. Kalau awal-awal aku buat konten, aku punya expectation ialah kerana konten aku akan dapat customer kan. Tapi macam sekarang ni aku rasa macam Allah tu maha mengetahui, tapi seolah-olah aku mereport pada Allah, ya Allah, ini yang aku usahakan. Ya Allah, ini konten yang aku buat. Ya Allah, ini video yang aku buat dan aku post. Tolong bagi customer yang sesuai untuk aku. Sebab tak semua orang sesuai jadi customer kita kan. Jadi aku tu selalu berfikiran kalau contohnya aku tak dapat customer, aku akan beranggapan mungkin
kalau dia jadi customer aku, lebih banyak mudarat daripada manfaat. Macam tu lah aku punya fikiran. Dan Alhamdulillah aku so far aku dapat customer walaupun sikit, tak ada yang tak ada yang serius lah, yang kronik kan sakit kepala dia. Just macam basic stuff, dan aku yang tak tahu jawapan pada soalan dia tu, jadi aku kena cari dulu kan. Itu je lah. Tapi bila aku dah tahu, it is very good thing. Next time bila orang tanya, aku boleh jawab. Soalan yang sama aku boleh jawab. Sebab sebelum ni bila aku berusaha dengan explanation yang aku bagi pada dia berdasarkan yang customer sebelum ni, bila tanya aku tak tahu jawapan. Sebelum ni ada customer lain dah tanya dah pada aku, cuma aku tak tahu jawapan. Aku tanya dealer lain. Jadi bila sampai ke dia yang sekarang ni, yang mana aku dah tahu, aku boleh explain, kemudian dia boleh pula dia tanya benda yang aku tak tahu kan. Macam okay, aku kena cari jawapan lah. So maknanya lepas ni makin ramai customer, makin mudah lah aku nak explain kan, which is a very good thing. Jadi aku tiba-tiba terdetik aku nak restart balik startup aku. Cuma aku kali ni aku fokus pada personal branding aku dan juga funding. Sebab apa? Satu kelemahan aku ialah, kalau dengan startup sebelum ni, dalam tim aku tu ada programmer, dalam tim aku tu ada yang dah ada MBA, maknanya dia tahulah. Dia tahu, dia kenal investors, dia kenal macam-macam orang apa semua kan. Macam aku kena hire orang-orang, aku kena hire programmer, aku kena hire designer, and then aku nak cari team pun, aku nak kena build connection, nak build trust. So it's a long process. Jadi macam aku akan fokus pada funding dan juga personal branding, supaya nanti bila benda tu dah ready, aku boleh launch. Kita tak tahu, mungkin besok aku punya follower TikTok boleh sampai 10-20 ribu, I don't know. Lepas tu kalau contohnya subscriber YouTube ni mungkin sampai 1 ribu, 2 ribu, lepas tu naik ke 10 ribu, yang mana aku boleh convert kan jadi customer kan. Kita tak tahu. Jadi for the time being, aku akan buat groundwork, benda yang aku patut buat 5-10 tahun lalu. The thing is, aku baru ada courage nak bercakap depan kamera, bercerita macam ni. Dah tua baru boleh buat kan. Jadi agak kagum lah dengan anak-anak muda yang confident untuk record and post. Aku kena start balik lah from bottom. Maknanya aku build balik foundation. Aku nak orang tengok wajah aku, kenal aku. And then I don't know, mungkin ada yang prospective investors ataupun partners ataupun collaborators, kalau yang nak collab ke, akan tengok video aku and suddenly nak bagi aku nak give me a try lah kan. I don't know, kita tak tahu. Bagi aku ialah setiap hari aku kena buat konten. Isnin dan Jumaat aku akan post video panjang, and then bila everyday aku akan menulis dekat Facebook. So benda ni aku buat sehinggalah aku dapat audience aku. Itu yang aku buat sekarang, and we'll see what will happen. I think that's all for today. Aku ada letak kalau korang nak tengok video sebelum ni yang ke-21, boleh aku letak kat sini, dan juga playlist pun aku boleh letak. Korang boleh tengok dari episod 1 macam mana perubahan aku buat konten panjang ni. Aku belum sanggup untuk tengok semula sebab I don't know, mungkin aku akan rasa cringe. Mungkin lagi 20-30 tahun aku akan menangis tengok video tu. I don't know. Nanti aku tengok semula lah. That's all. Assalamualaikum.